Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini aku akan buat satu video bagaimana cara kita menggantikan filter untuk kuku model King Top. Stay tune untuk melihat step by step penukaran water filter ni. Penukaran filter ni adalah perlu bagi memastikan air yang diminum bersih dan perlu servis ataupun menenggara filter ni berkala ataupun setiap 6 bulan sekali kita perlu tukar. Jadi ramai yang tertanya di mana untuk mendapatkan ni. So aku beli dekat Shopee, baru je sampai daripada kedai, namanya kedai tu Bosku. Aku akan letakkan link Shopee tu dekat bawah, so korang boleh dapatkan. Ada 4 filter untuk sediment, pre-carbon, silver carbon dan post carbon. Jadi untuk pembelian filter ni ada pelbagai lah dekat Shopee. Cuma aku pentingkan ni bagi Muslim, penting lah tengok filter ni dibuat daripada material yang halal. So aku kongsi sedikit barang-barang yang perlu kita ada. Screwdriver bermata Phillips ataupun mata bunga, gunting, test pen perlu apabila kita nak melihat current lah. Okay, kita perlu menitik beratkan safety, pisau dan filter yang baru. Filter yang baru aku beli didatangkan dengan elbow connector dan diberi sekali pipe ataupun tube yang baru. Tanpa membuang masa, jom kita terusnya, iaitu membuka bahagian tempat penyimpanan filter. Dalam proses pembukaan tu kita perlu menutup ataupun disconnect dulu plug ni, current, dan tutup pipe ni. Jadi pergi kat belakang ni ada 2 skru. Aku dah buka sebenarnya skru tu menggunakan screwdriver ni. Okey, dan cover ni kita tolak sahaja. Okey, macam tu. Dan tara, inilah bahagian dalam water filter kuku kita. Okey, 4 filter mewakili fungsi masing-masing. Kita tengok banyak tiup ni, tiup ni dan tiup ni. Cuma you all kena pastikan incoming daripada pipe ataupun sinki ialah berwarna biru dan oranye ialah flush ataupun overflow. So you all tengok kat sini, incoming dia akan masuk in dan seterusnya dia akan keluar. Satu akan pergi ke tank kita dan satu lagi akan pergi ke flush, iaitu tube oranye ni. Okay, sebagai langkah keselamatan, pastikan kita memeriksa sekiranya ada current yang leakage gunakan test pen, kerana kita akan bermain dengan air, limpahan air ni yang mungkin ada dan kita takut adanya leakage, short current lah kat sini. Ok, firstly kita disconnect dulu ataupun kita pisahkan dahulu incoming, iaitu tube biru dengan filter yang pertama. Ok, kita just kan dia ada klip ni, kita tolak dan kita tarik. Ok, macam tu. Ok, kemudian kita letakkan di tepi. Next, kita perlu pisahkan filter yang terakhir dengan incoming ataupun inlet air ke dalam tangki. Baiklah, kita dah bawa keluar ke 4 filter ni. Ok, kalau perhatikan dia sebenarnya macam ni sambungan dia. Ok, jadi ini filter yang lama dan ini adalah filter yang baru. Selepas ini kita akan membuat penyambungan antara filter 1 sehingga filter keempat, dan setiap penghubung ni kita perlu kerat. Okey, kalau lihat aku pun
ialah kita perlu memotong setiap konektor tu 5.5 cm. Okey, kita perlu memotong sebanyak 1, 2, 3. Okey, 3 sahaja. Satu lagi yang terakhir, yang ni lah kita perlu buat juga. Okey, kita pergi kepada setiap satu filter ni, kita susun dulu. Kita jangan tersilap susunan, sebab dia ada sedimen punya filter, pre-carbon, silver dan post-carbon. Okey, satu lagi, macam aku cakap yang pertama tadi, aku ada cakap perlu ada pelanggaran setiap 6 bulan. Jadi hari ni kita catat sikit kat sini supaya kita dapat ingat nanti bila sepatutnya kita tukar. Okey, mileage dia 6 bulan sahaja. Okey, jadi dah siap tanda dan net kita pasang elbow ni. Okay, berkenaan dengan mana kita nak tahu in dan out, in berada di luar ni dan out berada di tengah. Penyambungan pertama, mana-mana kita boleh saja kita buat, mana-mana side lah dekat L ni, sisi L ni, dan kita hanya tekan macam tu sehingga habis. Okey, perhatikan sini. Dan perlulah bersambung dengan in dekat pre-carbon ataupun filter yang kedua. Siap, dan dia akan jadi macam ni guys. Dan last sekali ada satu lagi untuk keluar ke tank, kita pasang juga. Dan okey, macam ni. Okey guys, kedudukan dia macam ni, dan kita akan masukkan ke dalam sarang dia. Dan okey, pastikan kita dah masuk dengan kemas, dan korang buatlah penyambungan in dahulu. Ini adalah yang keluar nanti. So sebelum apa-apa kita finalkan pemasangan ni, kita perlu flush dahulu. Flush bermakna air masuk filter pertama, kedua, ketiga dan keempat dan keluar. Demi menjamin kebersihan kita, kita flush dahulu air ni keluar. So aku tarik dahulu ni, dan kita ganti dengan tiup yang lebih panjang lah untuk kita alirkan ke luar. Dan tadi kita ada lebihan tiup ni lagi, dan kita part ni kita test dahulu lah bahawa segala kotoran yang pertama tu keluar, flush, dan kita onkan air pipe ni. Okay, air dah masuk, so dia akan melalui penapis dahulu dan baru dia keluar dekat hujung ni. Kita pastikan pemasangan kita ni kemas sebelum kita final lah, lakukan final. Okey, lambat sedikit air keluar sebab of course lah kita punya penapis ni masih baru lagi, dan partikel dia ataupun partikel dia ataupun filter dia masih lagi kuat So pemasangan okey, dan tiada kebocoran. So ini adalah yang terakhir lah. So kita connectkan balik, dan okey, rasanya kita dah siap. Next kita tutup je.
tadi kita dah siap. So sebelum kita nak pasang ataupun switch on the elektrik, jadi eloklah kita keringkan, takut ada aliran elektrik. Sampai kering, okey, barulah kita on water filter ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita on dan kita boleh test airnya. Okey, okey guys, insyaAllah bersih dan tiada berkeladak, maknanya jernih lah airnya kan. Okey, sampai berjumpa lagi. Link untuk membeli filter tu tadi aku dah letakkan dekat description. Link Shopee itu yang trusted lah, so you all boleh klik dan beli daripada situ. Okey, terima kasih menonton dan semoga berjaya dalam proses menjimatkan duit anda dan air bersih. Okey, sampai jumpa lagi. Bye bye.